Nasi lagi. Dia jadi cair. So, kita boleh tarik sini. Oh, nice way, nice way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to our YouTube channel. So, okay, hari ni kita barang yang dinanti, barang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ke rumah kita, iaitu daripada Indonesia. Diterbangkan terus daripada ibu kota Jakarta, Indonesia, ke rumah kita. Memang dia terus kat sini kena buat video unboxing. Okay. Jadi inilah dia. Tanpa video unboxing. Apa nama dia, Kak? Just Flash, okay? Just Flash Marshmallow. Oh, ini yang memang sangat-sangat viral dekat Indonesia, sangat-sangat viral. Awak dah kena mata. Jangan main. Ini kau. Okey. Jadi pada yang baru masuk YouTube kami, jangan lupa untuk dah mengamuk dah seorang. Ini ada Just Flash. Tak tahulah sebutan ni betul ke tak betul, daripada Indonesia, sangat-sangat viral dekat Indonesia. So kita akan buat unboxing hari ni. Okay, tengoklah flavor apa yang sampai. Ni lama tau, kita order 2 minggu, baru sampai 2 minggu. Masya Allah, tabarakallah. Okay, bagi korang yang baru tengok video kami, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe. Okay, tanpa membuangkan masa, jom kita buka. Okay, kakak lah, buka cepat. Alright. Nanti korang boleh tengok lah. Apa, memang viral lah benda ni, sangat-sangat viral. Dia ada banyak sangat flavor terbaru. Ada yang Ramadan punya kan. Apa, melon ke apa? Mystery pack. Tapi kita tak sempat dah beli tu sebab kita order ni. Dah. Tengok tu, kalau kena mata tadi. Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati. Bahaya kan, main gunting ke apa benda tajam ni, sangat bahaya. Kena hati-hati sangat. Tengok orang. Saya kena besar-besar, kena pisah berdarah. Jadi so sambil kita unboxing ni, kita boleh tengok. So yang flavor yang kita tahu ada apa, Kak? Chocolate chip, banana, strawberry candy. strawberry Strawberry candy. Apa lagi? Bubble gum, tak tahulah. Bau dia. Apa-apa bos. Tak tahulah sampai yang mana. Mau Unboxing. Wah, bau dia. Ada bau lah, ada bau. Bau Indonesia. Ada bau manis-manis sikit. Okay, kita tunggu. Dia masih ada lapisan dalam ni. Lepas tu dalam tu ada kotak lagi. Tapi ada yang kata kalau makan sejuk lagi sedap. Ada yang kata kalau makan bakar lagi sedap. Ada yang kata biasa. Jadi kita nak tengok sedap. Yang manakah paling sedap. Sekejap. Sekejap, Kak. Okay. So kita hari ni kita nak try yang bakar, yang biasa. Okay. Okay. Jadi kita akan try bakar juga hari ni. Tengok macam mana. Harap-harap betul lah bagai yang dikata yang di viral tu. Sedap. Ya, amat-amat. Sebalik lah. Jeng. Ya, ada lagi. Sekejap. Sabar, biar kakak buka. Okey. Yeah. Jangan tarik. Just Flash. Wow, marshmallow. Lembut. Ni guys, tengok. Barang viral.
Okay, you all boleh. Macam patai. Bau dia, Masya Allah. Bau dia sedap, weh. Okay, sekejap. Kakak. Kak, yang ni yang ini yang kuning ni adalah banana ke? Choco banana. Choco banana, okey. Ini choco banana. Yang tengah ni? Yang ni tak pasti. Strawberry campur. Strawberry melon. Apa campur tebikai kot? Watermelon tu. Melon. Strawberry melon. Yang ujung ni adalah Bubble gum. bubble gum, guys. Ini guys memang viral guys. 2 minggu ni tunggu, faham tak? 2 minggu tunggu. Order punya lama. So kita akan try bakar. Lepas tu satu pack kita akan masukkan dalam peti ais. Sebab orang kata masuk dalam peti ais lagi sedap. So kita akan cuba. Masuk satu dalam peti ais, satu lagi bakar. Okey, nah. Pak buka yang ni. Okey, kita buka dulu satu. Come on. Biar kakak yang buka. Jaga gunting tu, jangan ke atas macam tu mata. Tengok, kau buat lagi mata gunting tu macam tu. Allahu Akbar. Dia ni kalau masuk kena mata cinta. Kakak kena yang sampai. Entah. Dia bawa apa? Picit sikit. Lembut di tangan, Sabar. Kita sama-sama rasa. Rasa yang ni dulu. Sabar. Semua boleh rasa kan, Pak? Ya, itu dia. Boleh nampak guys? Boleh nampak Kenyal. Boleh nampak. Alright. Okey. Kejap. Nak rasa yang choco banana. Kejap. Kita nak fokus sikit. Okey, jom kita sambung. Orang rasa yang choco banana yang sedap. Orang kata. Panas ni. Sabar. Choco banana sedap bakar, guys. Jauh. Sabar. Papa nak bakar. Besar, guys. Ni dia guys. Ingat dalam video je besar. Nak bakar yang kat atas ke dekat tepi? Semua. Papa bagi kakak rasa dulu tau. Papa bagi Guys, kakak. bau dia guys memang Masya Allah. Sangat-sangat. Papa bagi kakak rasa dulu tau. Sedap bau dia. You all can smell the smell. Wah, sangat sedap bau dia. Papa bagi kakak rasa dulu tau. Ya. Nice bau. Pasal baby pasal Aila. Terbaik lah bau dia. Orang kata dia boleh kopek luar je. Rasa dalam lembut. Selapis-selapis kan? Okay. Dia keluar asap kan? Asap dia tu. Padahal lah nanti hangit. Kena makan kat kering. Padahal. Memang lawan makan hangit-hangit. Okay, let's go. Kakak dulu. Kakak minta. Papa tak nak. Papa Sedap gila. panas. Sedap gila, sumpah. Panas apa? Boleh. Boleh cabut lah, tengok. Tengok dalam dia. Dia rasa banana. Masak jaga mulut. Panas. Okay, dia rasa banana. Betul-betul rasa banana. Rasa pisang. Lepas tu memang rasa coklat. Manis sikit. Wow, memang suka. Memang Bapa suka. Sabar. Sabar. Duduk adik. Sedap sangat. Patutlah viral weh. Kita tak sama. Panas. So Bagi baby nak rasa. dia boleh kopek tau. Nampak? Dia boleh kopek sini. Sekejap Sekejap yang dalam tak terbakar apa-apa. Tak, memang dalam tak terbakar. Okay. Dia boleh cabut sini tau. Lagi. Faham? Pakcik nak lagi. Nasi tu lagi. Dia jadi cair. So kita boleh tarik sini. Oh, nice way. Mana ada tak? Ada orang kata kat ni squishy. Dia macam squishy. Sini. Ada orang kata ni squishy. Baby buka yang ni tak nak bakar. Baby nak rasa? Nak ambil mana? Tak nak. Nak yang mana? Kuning. Bukan. Nak yang mana? Ambil makan. Tunjuk kat kamera. Nanti kita tak dapat rasa. Ni kan ada lagi. Baby sabarlah. Sedap Memang sedap lah. Ada yang strawberry? Sabarlah, dia melekat. Belah dua baby. Ini kan nanti. Kita nak lagi. Bagi. Belah dulu.
Oh, adik. Kopi kan cinta tak perlu. Baby duduk tak nampak kat kamera ni. Nah, baby. Sikit-sikit. Ini tak payah bakar lah Makan banyak. Sedap. Duduk. Yang ni rasa baby. Baby kot. Nak, tak nak dah? Ini kakak nak gigi. Wah, kan you all memang kena beli. Kakak lagi duduk. Sangat sedap. Kakak pagi pun rasa. Oh. Adik ni tiba-tiba dia hilang. Bakar. Sedap. Bakar. Kita nak bakar. Ini adalah bubble gum. Semua sedap ah. Semua sedap. Bakar. Pak tolong bakarkan jam bubble gum. Nah, Pak tolong bakarkan yang ni. semua sedap lah. Makan macam mana-mana. Puas hati lah. Tunggu 2 minggu tu kan. Pak tolong bakarkan yang ni. Sekejap. Dia agak susah kopek guys. Tapi dia tak meleleh tau. Bagus lah. Bagus sangat. Dengar tak bunyi dia? So, kiranya penantian kita selama 2 minggu itu Pak nak garpu nak bakar. sangat-sangatlah Habis balon. kan? Siapa suruh? So, kita bakar yang ni pula. Jom kita tengok. Bakar. Sekejap, satu-satu. Baby dia nak bakar. Dia nak rasa tu. Mana nak hangat. Nak rasa dia punya coklat. Kak nak rasa? Kak nak rasa? Pada lo pakai yang tu baby. Sekejap. Okey. Nak hangat. Sikit je. Nah. Wih, bau dia. Cepat, satu orang ambil. Bayar ni. Sekejap. Yang merah pula kita bakar. Dia tak suka marshmallow tau, tapi ni sedap. Sedap sangat, wih. Memang aku adik pun tak suka marshmallow. Ini bukanlah satu Yelah tu. Ini bukanlah satu gimmick ataupun satu Kalau korang tak cerita tahu je dongeng, semua tapi jajan ni. korang boleh tahu lah marshmallow dia memang sebab ni handmade tau. Homemade ke benda kan? Dekat sana memang Papa tak. memang viral. Dia buat sendiri. Dia orang buat sendiri tau. Memang viral, sangat-sangat viral. Gila-gila punya viral kata. Panasnya mentari. Power garfu. Tak sepanasnya marshmallow ini. Garfu. Nah. Ada tak Nah. So, boleh order lah. Apa garfu? Tapi lama lah. Lama lah, memang 2 minggu lah. Kena tunggu ni. Korang kena menanti Sedap. selama 10 hari. 2 minggu 14 hari. Sedap lah. Nak hangit air sikit juga. Memang hanyut pun sedap. Boleh kopek-kopek. Sedap ke jemput? Sedap sangat. Nak kopek kena hanyut. Mama nak rasa. Mak. Kenapa hangat? Oh, tengok ni. Kau nak hangat? Lekit. Dah apa? Tak tepu biar tak lekit. Lekit. Kata tak percaya, letak kat freezer kan orang kata kan? Yang sedap. Nanti kita letak kat freezer tolong. Tadi Ada lagi 2 paket. lupa nak letak kat freezer. Bang. So satu ni kita akan letak kat freezer. Kejap. Hangit. Sekejap nak hangit. Panas macam ni. Cinta tengok ni. Tengok ni. Okey. So Hangit. Wah. Senang gila kopek. pegang. Tak, kakak nak makan dulu. Nanti bagi kakak lagi, okey? Duduk diam. Sedap. Wah, terluka kopek. Tunggu dia sejuk sikit.
Adik main nak bakar lagi. Ambil. Makan lah. Makan habis. Nak ambil air. Allah. Oi. Baru dia. Papa dah. Ada bunyi. Kenapa macam ni? Ni rasa yang ni. Sedap sangat tu. Ya. Hanya. Minum air. Orang kata dalam dia pun boleh bakar lagi. Pipa. Tapi lebih sana tak nampak sana. Okey. So, antara 3 flavor ini yang mana favorite kakak? Yang mana kak? Bubble gum. Bubble gum. Okey, adik yang mana favorite? Siapa boleh rasa yang bubble gum? Tak pandai? Dia ada rasa mana? Strawberry. Okey, Inter suka yang mana Inter? Yang biru Inter? Ini. Oh, sedapnya. Kakak? Kakak biru. Bibi, yang mana Bibi suka? Duduk, tak nampak nanti. Duduk. Bibi suka yang mana? Paling Bibi suka? Bubble gum warna biru tu. Oh, sedap sangat-sangat ni. Papa rasa yang coklat lah sebab dia rasa pisang. So just pisang. Tengok just fluff. Tak tahu dah sebutan dia macam mana dia betul. Tapi memang lembut gitu. Memang sedap. So you guys kena makan, kena cuba, kena try. Okay, boleh beli dekat Shopee. Shopee. Okay, boleh beli kat sana. Tapi waiting dia tu lah lama sangat, 2 minggu bangau. Dan kita ada beli lagi just fluff yang jenis masam punya. Tapi So tak sampai lagi. So nanti kita akan review dekat next video. Okay. Jadi you guys kalau nak tengok, pastikan turn on notification. Lepas tu subscribe sebab takut terlepas nanti. Memang orang kata yang tu pun lagi satu yang viral, betul-betul viral punya sebab dia memang masam. Dia marshmallow tapi masam. Tolong kopi kat kulit dia. Ni tadi tu. Macam masuk mulut terus. Tak nak tu. Dia melekat. Tak nak tu. Oh. Nak dia air lah manis. Dia hanya ambil lagi. Dia boleh manis sangat. rasa macam aiskrim ada kan? Tapi dia buat dia tepung. Tapi dia buat daripada tepung. Tapi rasa memang sangat sedap. So, itu saja video pada kami malam ni. Hari ni. Jangan lupa Ada ambil air kakak. Subscribe dengan juga turn on notification ting. Nantikan video yang akan datang iaitu just fluff masam sour. Ada berapa flavor? Tak silap saya ada 4 flavor. Tak silap apa. So nantikan, okey? Adios amigos. Bye bye.